Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 akan menyaksikan penglibatan antarabangsa yang menjadikannya pentas utama untuk mempamerkan inovasi, rantaian nilai dan peluang pelaburan sektor pertanian. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata penglibatan antarabangsa itu dijangka membuka peluang kerjasama strategik sekaligus mengukuhkan peranan Malaysia dalam mengangkat sektor pertanian sebagai pemacu kedaulatan makanan dan pertumbuhan ekonomi. Antaranya ke peringkat mengantarabangsakan MAHA pada tahun ini. Artinya pelibatan antarabangsa akan lebih hebat pada tahun 2026 ini. MAHA 2026 akan berfungsi sebagai pentas nasional dan antarabangsa bagi mempamerkan inovasi, rantaian nilai dan peluang pelaburan sektor pertanian, sekaligus mengangkat sektor ini sebagai pemacu kedaulatan makanan dan pertumbuhan ekonomi. Datuk Seri Mohamad berkata persediaan penganjuran MAHA 2026 telah dimulakan dengan majlis pelancaran awal pada 3 Disember 2025 bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan sebagai penegasan komitmen kerajaan terhadap pembangunan sektor yang mampan, berdaya saing dan bernilai tinggi. MAHA 2026 akan diadakan pada 28 Ogos hingga 6 September di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEPS dengan menyasarkan 4 juta pengunjung, 2,000 peserta pameran dan transaksi jualan sebanyak 58 juta ringgit. Untuk rekod, MAHA 2024 berjaya menarik kehadiran 5.5 juta pengunjung, jauh melepasi sasaran awal sebanyak 3 juta orang serta mencatat prestasi membanggakan apabila nilai jualan langsung mencapai 4.85 juta ringgit.